Okay, hai, selamat datang ke page Tiffany. Jadi hari ini Tiff akan review untuk anda. Jadi Tiff akan share dengan kamu orang 8 kelebihan mengapa anda harus memiliki sebuah kereta yang berwarna putih. Yang pertama adalah kereta berwarna putih ni dia tidak cepat panas dan tak panas lah. Terutama pada hari yang keadaan hari cuaca kita yang dekat Bintulu ni yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Jadi lebih baik kalau anda jenis yang suka menjemur kereta anda dekat luar, pastikan anda mendapatkan kereta yang berwarna putih macam 3.0 Auto Premium kami ni. Tak cepat jemur. Yang kedua pula, anda tak akan cepat jemu kerana warna putih ni dia bukan seasonal color, dia adalah color yang sangat klasik dan dia adalah color sepanjang season. Tak kira apa season pun tetap juga warna putih ni tetap klasik, dia ada value dia yang tersendiri. Yang ketiga pula, yang seperti yang Tiff cakap tadi, dia adalah sebuah color yang elegan dan mahal. Kerana kalau kamu orang tengok kereta-kereta yang mahal, kereta-kereta yang berjenama tinggi, kebanyakan customer akan memilih kereta berwarna putih kerana cat dia adalah nampak mahal dan nampak klasik. Kamu orang tengok 3.0 Auto Premium Tiff yang dekat belakang ni, dia lebih nampak besar kerana berwarna putih berbanding dengan kereta yang berwarna lain. Jadi kalau kamu orang nak nampak dia besar, nampak degah, pastikan kamu orang pilih warna putih. Ini pula yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Kerana kalau waktu malam, pemandu yang lain lebih alert kepada anda berbanding anda yang menggunakan kereta berwarna hitam. Kerana warna putih ni dia sangat jelas dan sangat terang apabila pada waktu malam. Okay, yang keenam pula bagi Tiff, kereta warna putih ni sangat mudah dijaga. Memang kebanyakan Tiff dengar orang banyak cakap yang warna putih ni susah dijaga kerana dia sangat cepat kotor dan sangat mudah untuk nampak kotoran. Tetapi itu adalah cuma di dalam fikiran kamu orang saja. Bagi Tiff, sebab saya adalah pengguna warna oranye, jadi sangat susah untuk saya menjaga warna oranye. Jadi untuk warna putih ni sangat senang, just cuci sahaja dan cuci pun tidak memerlukan effort yang banyak sangat berbanding kalau kamu orang menggunakan warna yang terang-terang seperti warna hitam, warna oranye macam tu. Yang ketujuh pula adalah warna putih ni bebas habuk. 8 pula, resale value untuk kereta warna putih kalau anda jenis yang suka trade-in adalah lebih baik kalau anda ambil warna putih kerana jenis kereta yang warna putih ni resale value dia agak tinggi. Kenapa agak tinggi? Apabila kamu orang menjual kepada used car dealer, dia tidak perlu banyak maintenance berbanding dengan warna hitam, guys. Jadi resale value dia agak tinggi. Itu kelebihan dia. Kamu orang tahu sudah kan apakah kelebihan warna putih ni?